Ayam, masak apa tu? Hari ni kita masak kentang bakar. Memula kita perapkan ayam yang sudah dibasuh bersama serbuk paprika, serbuk lada hitam, sos tiram, perasakan dengan garam, masukkan daun parsley, jus lemon, kita gaulkan dia sampai lada sekata. Perapkan selama 20 ke 30 minit. Sementara tu kita cucukkan kentang dengan garfu yang sudah dibasuh bersih. Lepas tu kita ratakan atau kita gaulkan bersama serbuk lada hitam, perasakan dengan garam. Masukkan sedikit minyak, kita ratakan seluruh kentang. Lepas tu kita balutkan kentang dengan aluminium foil. Lepas tu kita bakarkan dengan suhu 200 darjah Celsius selama 45 minit sampailah dia empuk. Sambil tu kita boleh panaskan minyak. Kita gorengkan ayam yang sudah kita perap tadi. Gorengkan ayam sampailah dia masak. Dah masak kita boleh angkat. Bila kentang kita dah masak, kita boleh angkat, kita buka aluminium foil dan kita belah 4. Lepas tu kita lenyekkan isi kentang sampailah dia hancur. Lepas tu kita masukkan butter. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Dan sebati kita boleh perasakan dengan garam, serbuk lada hitam. Kita gaulkan dia sampailah dia sekata. Lepas tu kita letakkan cheese atas kentang. Lepas tu kita boleh bakarkan selama 5 minit dengan 180 darjah Celsius. Lepas tu kita gaulkan dia sampailah dia sekata. Lepas tu kita boleh letakkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Lepas tu kita boleh taburkan irisan daun bawang. Lepas tu kita letakkan roasted sesame oil. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan bersama salad. Jom makan!